Apa hukumnya kita gerang ke Tok Imam? Hak mana Tok Imam nyanyi, Tok Imam kena kan parok malam ni Tok Imam. Sebab masa dia baca Fatihah dekat ghairil maghdu, du tu dia buat panjang sangat. Dia Tok Imam yang sudah tua. Hak tua. Okey. Serba tak kena lah ni. Tok Imam tak kena, Tok Bilal tak kena. Tak apa. Tok Siok kuci jambang budak kena, tak kucinya masuk ngisak. Dah. Buka pintu dua, tak buka dua pun habis. Kena marah lah ni macam-macam. Kuat kopling lah ni. Betul tak? Nah. Nah. Baik kuci malam dah budak-budak main buka saja buang-buang je kuci tinggal dia marah juga. Dah. Dia tak jaga sejik, dah tahu masalah. Dah. Ghairil maghdubi alaihim, du tu tidak panjang. Faham tak? Du itu dua harakat saja. Tiba-tiba Tok Imam ni panjang. Ghairil maghdubi. Bagi dua ni pula bacaan. Nampak? Angola punya bacaan. Jawabnya kita tak boleh. Sekadar soalan, sekadar tu saja jawapan. Kalau du itu lebih daripada yang patut, maka hukumnya salah bacaan. Bila bacaan yang salah, tegur dengan baik. Bukan sekadar nak marah. Faham lagi? Dulu ada dah balah masalah Tok Imam beri salam. Tok Imam beri salam tu betul. Ilmu dia sikit. Dia pergi marah Tok Imam. Tok Imam salam ke mana? Assalamualaikum. Dia kata salah. Apa salah? Dia kata gini Tok Imam. Kah dakpang ko ke ku? Kalau kah dakpang ku, assalamualaikum. Tok Imam salah, assalamualaikum. Seolah-olah kalau tak ada mim kah dakpang ko. Dia main lagu tu. Faham? Sebab memang di segi spelling, alif dakpan u, be dakpan bu, te dakpan tu, kaf dakpan ku. Ku, assalamualaikum. Itu pahaman kita. Baca Quran ini bukan kepala hontak. Baca Quran ini sama'i, pendengaran yang sampai kepada kita daripada zaman Nabi. Kalau mim itu mati, dibaca dengan kum, tidak baca dengan kum. Mesti baca dengan tum, tak baca dengan tum. Asalnya te dakpan tu, te baris dhammah berbunyi tu, tapi berjumpa dengan mim mati, Arab tak akan baca tum. Tum tu nung. Kantum deng 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 mere kambre me bandahu. Tu Hindustan. Faham? Tu Hindustan. Arab tak tum, dia tum. Lakum dinukum, bukan lakum dinukum. Salah. Jadi pahaman kepala otak dia tak mengaji, dia nak pergi tekan Tok Imam, padahal dia salah. Yang betulnya bukan dengan kaedah. Kalau kaedah mesti alaikum, tapi mesti sama'iyah, pendengaran yang Arab baca. Kerana Quran ini Arab. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyah, kami turunkan Quran itu bahasa Arab. Arab tak sebut kum, Arab sebut kum, maka mu yang salah. Tok Imam sudah betul. Assalamualaikum lakum dinukum antum. Faham lagi? Soalan seterusnya.